Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Iza Kasim dan kawan saya Izhar hari ini bersama-sama anda dalam podcast Ilham Cipta. Julung-julung kalinya podcast Ilham Cipta adalah satu episod ataupun satu perkongsian yang kita nak bersembang, bercakap berkaitan dengan craft, reka bentuk, pasaran dunia berkaitan craft, budaya dan warisan. Selalunya kita akan dengar podcast ini berkaitan dengan kehidupan, benda-benda viral, bagai macam sesuatu yang lebih kepada hiburan tetapi makanan. Yeah. So hari ini kita sama-sama nak berbincang dan berkongsi segala maklumat daripada panel-panel yang hebat pada hari ini. So tanpa berlengah lagi, kita serahkan kepada rakan seperjuangan saya Izhar untuk bersama-sama memulakan podcast pada hari ini. Baik, terima kasih Puan Iza. Okey, pada kali ini podcast kita bertajuk From Kampung to Global. Dan soalan pertama saya adalah boleh memperkenalkan sedikit background dari segi diri dan juga syarikat yang diberi nama kepada The Green Factory, Cik Haris. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua, nama saya Haris. Orang panggil saya Haris The Green Carpenter. And cerita saya bermula 29 tahun lepas kot. Masa tu saya umur dalam 10-11 tahun. So mak bapak saya ada kilang. So kilang perabot. So kilang perabot kami di Sungai Buloh. So kami duduk di Ampang. So bila cuti sekolah je, orang cuti kita kena kerja. So saya ingat lagi kita memang kena bangun awal pagi, siap-siap apa semua, and then kita akan bergerak ke Sungai Buloh lah. And masa tu tak ada telefon, so kena berangan je lah. So apa yang saya ingat ialah saya akan tengok kat luar. Kita tengok sebab saya duduk Ampang. Ampang ni bandar kan. So kita akan bergerak naik MRT apa semua tu. And then daripada hutan-hutan konkrit ni slowly jadi kurang-kurang bangunan. And itu zaman tahun bila tu? Tahun bila tu, Cik Haris? Tu 29 tahun lepas, tahun bila tu? Oh, lama juga. Kira sendirilah. Kira sendirilah 90-an macam tu. So apa jadi, dia bangunan makin berkurang. Lepas tu pokok makin banyak. And masa tu Sungai Buloh hutan lagi. Betul. Saya punya kilang tu dalam hutan tu. Jadi saya ingatlah macam mana kita masuk, and then start daripada tu saya macam sukalah keadaan hutan apa semua ni kan. So tiap-tiap tahun kita akan kerja, belajar potong, belajar gam, tolong-tolong semua kan. And apa yang saya paling tak suka, cuci lah. Time tu kena bersih kan. And kilang kayu ni banyak habuk, banyak off-cut lah, kayu-kayu kecil sebagainya. So saya memang tak suka lah. And memang banyak, kita kilang kayu kan. So memang banyak sampah yang dihasilkan. So saya tak apa suka sangat. So apa jadi, setelah saya habis belajar, saya join the business. Time tu 2008 macam tu. Saya balik ke Malaysia. Saya join the family business lah. And apa saya buat, pertama saya ambil kursus perkayuan. So saya belajar macam nak buat perabot apa semua. Jadi saya bertukang lah. And then saya start masuk lebih dalam industri kayu ni. And masa tu kita dah start buat interior design work. So kita renovate bangunan 20 tingkat. Kita renovate 100 bilik asrama dan sebagainya. So imagine lah kerja-kerja besar tu, sampah yang kita create tu lagilah banyak, batu lah sebagainya kan. So and kita juga masih buat kerja-kerja government. Masa tu kita banyak buat kursi meja sekolah. So kursi meja sekolah kita dah buat lebih dari 20 tahun lebih. So kalau siapa yang membesar di KL, Selangor, Perak, sekolah menengah atau rendah, some of the furniture tu, furniture sekolah, kursi meja sekolah tu maybe datang daripada kilang kita lah. So itu memang kita buat sampai sekarang pun, kita masih supply lagi ke government kan. So apa jadi is bila saya dah masuk dalam industri ni for few years, saya nampak industri kayu ni satu industri yang berpotensi tinggi. So Malaysia ni adalah salah satu pengeluar produk kayu terbesar di dunia. So kita strong dari segi kayu dan furniture. Jadi industri dia sangat strong.
Cuma kita tak kita tak berapa kisah pasal kelestarian lah. So saya pun dalam industri saya tengok kan banyak sampah, banyak waste yang kita create. Lepas tu saya tak berapa minat lah. And then benda-benda ni kotor, bahaya dan sebagainya. So lepas tu akhirnya ni 2012 tu saya dah start dah eksperimen dengan benda-benda kayu lestari dan sebagainya. Tapi sikit-sikit. Tapi 2012 tu saya dapat tahu kadar pembalakan balak di Malaysia adalah yang antara yang tertinggi di dunia. Di dunia tau. So tu yang saya fikir balik tu, Allah, bisnes saya ni relate dengan hutan. Jadi saya tak nak contribute to that lah. So saya cakap kat mak bapak saya, kalau saya nak sambung bisnes ni, saya nak ke arah yang lebih lestari. So tu kita start, apa kita buat is kita ambil sustainability atau kelestarian ni terletak dekat middle of the company. Maksudnya bukannya material je kita tengok. Kita tengok gam yang kita pakai, coating, packaging, design dan sebagainya. Kita try to make each process lebih lestari. So apa yang kita tengok ialah dengan kita ke arah lestarian ni, kita sebenarnya membezakan diri kita dengan orang-orang lain. So dia jadi salah satu kalau bahasa Inggeris dia competitive advantage lah. Jadi benda tu setelah bertahun-tahun kita buat, kita nampak bukannya kebaikan dari segi environment, tapi dari segi bisnes juga. Kita increase our profit, kita kurangkan kos kita, kita dapat tarik banyak anak-anak muda. Sekarang ni pun kita banyak tengah bekerja dengan investor untuk grow the business dan sebagainya. So benda ni bukannya environmental benefit saja, business benefit juga. Tu yang apa saya decide 7 ke 8 tahun lepas is ke arah advocacy atau activism. So kita nak lebih banyak syarikat adopt sustainability atau bergerak ke arah kelestarian. So sekarang kita dah dalam industri kelestarian ni dah 13 tahun. Kita dah send our product ke lebih daripada 20 negara. Klien kita sekarang macam Coca-Cola, Rolls-Royce, Ferrari, salah few of them lah. Okay, baik. Untuk lebih terperinci, The Green Factory syarikat itu sendiri datang dari warisan ataupun Cik Haris sendiri yang pioneer dapat idea untuk adakan syarikat tersebut? Okay. So syarikat saya masih sama daripada dulu sampai sekarang. So The Green Factory sebenarnya adalah bukan syarikat. The Green Factory adalah brand. Oh, okay. So kita memang buat dia structure macam tu sebab brand ni dia flexible sikit. So jadi saya pengasas the brand tu, tapi syarikat masih syarikat legacy lah. Okay. Baik. Untuk dari segi reka bentuk, adakah dari segi budaya, warisan ada ataupun identiti menjadi satu falsafah sebelum menghasilkan reka bentuk? Okay. Benda ni agak rapat dengan hati saya sebab masa saya mulakan saya punya career ni, time awal-awal masuk kerja itulah, saya ada pergi museum. Saya tak ingat museum mana lah, tapi apa yang saya ingat ialah saya tengok ada banyak barang-barang kat museum tu yang cantik tau. Baju, baju Melayu, produk-produk culture kan, yang saya tak pernah nampak kat luar daripada museum punya setting. So kita tak belajar about culture kita kat sekolah. So apa yang saya fikir is kalau saya tak buat apa-apa, anak saya pun takkan tahu culture kita lah sebab sekarang memang tak belajar pun pasal budaya kita dekat tiada pendedahan. Jadi saya, apa yang saya decide ialah saya nak ambil culture preservation ni sebagai salah satu benda yang saya buat. Jadi saya ambil elemen-elemen and saya pilih elemen kemelayuan lah sebab saya Melayu kan. And masukkan dalam design saya, dalam brand saya. So kalau tengok dalam brand-brand saya, kita banyak pakai nama Melayu. Kita banyak pakai Melayu punya design ataupun motif dan sebagainya dalam pembuatan produk.
Sebab apa yang saya lalui lah masa zaman tersebut, bila nak buat brand je, satu kena English brand, English nama. Dua, kena design international lah, macam Japanese design ke Italian design dan sebagainya kan. So kalau designer pun biasa dia akan diajar dengan design-design tersebut. Tapi bila saya fikir balik, kalau let's say sebab ni kita cakap dari global punya market. Kalau let's say orang tu dia nak beli Italian design, dia minat Italian design, nak beli Italian design, kenapa dia nak beli kat kita? Baik dia beli kat Italian. Betul. Atau kalau nak beli mungkin sebab murah. Tapi kalau ada tempat lain lagi murah, dia orang akan pergilah tempat tu. Betul. Jadi tak ada guna untuk kita ambil design-design ni dengan untuk jadikan kita punya identiti. Jadi apa saya fikir ialah saya orang Melayu. So kalau orang nak cari design berasaskan budaya Melayu, dia akan cari saya. So itulah kelebihan saya. Dia jadi macam Malay punya ni pun, people kalau nak jadi, dia most probably dia nak beli daripada bangsa tu lah. Betul. Betul. Jadi apa yang saya dapat pun semenjak bertahun ni is bukan saja kita dapat mengajar generasi baru, tapi sebenarnya benda tu tarikan pada dunia untuk belajar pasal culture kita. Jadi klien-klien saya sekarang banyak expat. So diorang mostly daripada Europe, US, Japanese, Korean dan sebagainya lah. And diorang memang minat. And produk-produk saya yang one our best seller, memang kita pakai elemen-elemen budaya Melayu dalamnya. And memang one of our best sellers lah. Okey, tadi Cik Aris ada share yang warisan budaya, warisan Melayu tu dekat hati dengan Cik Aris kan. So Cik Aris bermula dengan kelestarian produk tu. Mungkin Cik Aris boleh ingat first rekaan pertama Cik Aris yang dapat dipasarkan ke luar negara yang menjadi mungkin ingatan macam kami kan sebagai pereka. Dia melalui proses untuk penghasilan produk tu melalui subject matter, olahan rekaan, dan kadang-kadang kita akan ada nak dapatkan dia satu pengukuhan rekaan tu, dia ada storytelling. So bila ada storytelling tu, kita boleh bercerita dengan orang ramai dan kita boleh share apa sebab kita hasilkan rekaan tu. Mungkin Cik Aris ada satu rekaan yang boleh Cik kira macam sentimental value lah Cik Aris untuk bila ingat sampai bila-bila. Boleh. Ada saya tak ingat spesifik produk mana, tapi saya nak cerita ni pasal salah satu produk yang agak impactful kepada kita orang lah. So bila saya belajar pasal kelestarian ni, saya dapat majar macam-macam lah. Lepas tu saya nak eksperimen. So apa yang saya eksperimen, saya tahu kita pakai kayu terpakai, itu ada lestari lah. Jadi saya pun banyak explore kayu pallet apa semua, sebab bila kita buat construction ni, kita banyak lebihan kepada kayu lebih tu. Jadi bila saya banyak buat stool, saya buat meja, tapi time awal-awal tu orang tak beli sangat produk tu sebab kayu terpakai ni orang tak berapa faham pada sama ada dia satu orang ingat bersih ke satu sebab benda tu yelah, kita ambil so je misconception kan? tu banyak lah. Jadi tapi saya nampak benda ni dekat overseas memang green ni satu yang besar time tu Europe kepada dia kan. Lepas tu saya percaya yang kat Malaysia eventually orang pun memang nak benda tu. Jadi saya pun continue lah sambung, and then apa yang bantu
dengan bisnes saya tu sebab time tu ada hipster cafe. Okay. 2012 Ingat, tu macam hipster cafe punya Dia boom. jadi yang hype guna lah. pellet tu kan. So jadi itulah membantu kita. Sebab itulah kita antara awal yang buat benda-benda ni lah. And then sekarang dia bukan saja cafe, sekarang office lah, hotel dan sebagainya. So itu membantu dari segi perniagaan awal. So itu adalah satu produk lah. Jadi yang saya nak cerita satu ni ialah satu, bila saya dah buat benda, saya belajar lagi pasal kelestarian ni. Dan saya tahu kena pakai kayu yang terpakai. Kan kita buat benda tu ada kayu lebih-lebih kan. So kayu lebih tu kita nak pakai sebab biasa orang buang. Betul. So saya buat phone stand. Saya buat phone punya ni. Sebab saya just Produk nak yang buat simple je. lah. Produk yang simple sebab saya nak buat something. Yelah. Okay. So apa yang semua buat phone stand. And then awal-awal saya buat benda tu, saya design apa semua, saya nak buat dia macam more ke apa yang culture inovasi saya lah. So saya buat bentuk dia, awal-awal bentuk dia macam kuih koci tau. Dia ada bentuk macam kuih, ada curve Segitiga sikit. lebih kurang. Tak ada, adalah curve dia tapi so then saya try lah release kat market kan. And then orang suka. Okay. And then so sekarang ni kita dah ke variasi yang 3.0. So apa yang menariknya, kita nak kurangkan kayu kita, tapi sekarang saya namakan dia Koci Phone Stand. So phone stand tu sekarang is one of our best seller. Kita dah jual beribu-ribu pieces. Okay, sebelum tu saya nak tanya, untuk for the first product yang dihasilkan, produk yang simple, dari segi dari segi harga dan penggunaan bahan tu daripada bahan waste dikatakan tadi. Betul. Harga tu main peranan. Betul. Jadi untuk kita tambah hati kepada orang awam untuk membeli, so harga tu macam mana? So kita ada few cara kita buat harga lah. Okay. So kita ada satu brand dapur. Saya ada brand dapur. Dapur tahu. ni is homeware and gifting lah. So awal-awal kita banyak buat kitchenware. Bantu dapur. Tahu. Okay. So dapur ni kita put dia positioning as more of a premium lah. So dia harga dia agak mahal sikit sebab material yang kita pakai pun adalah material yang premium lah. Tapi apa yang saya cuba nak buat ialah sebenarnya saya nak buat green product ni lebih mesra awam. Maksudnya lebih banyak orang boleh pakai. afford lah. Okay. So tu jadi kita banyak buat few benda macam mana kita nak kurangkan harga. Salah satu ialah penggunaan sisa kayu lah. Penggunaan semula So sisa jadi kayu. kita tak ada cost material. Okay. Kita ada labor je. Okay, So faham. then cost yang murah, cost yang material tu kita saving tu kita bagi ke customer. Okay, faham. Jadi kita dapat buat green product, pakai still material yang good quality. Okay. Tapi sebab material tu material Lebihan, okay. jadi dia kita tak charge customer lah. Jadi sekarang kita banyak ada produk yang bawah RM50, bawah RM30 so that orang boleh lebih beli, lebih orang banyak boleh beli. Ada tak cara spesifik penjagaan produk yang guna lebihan kayu ni? Dia sebenarnya bergantung pada jenis kayu, penggunaan dan also coating dia lah. So sebab tu like kita akan biasa bila kita design produk ni tengok cara penggunaan. Sebab kita tadi macam saya cakap kita tengok juga coating kan. Betul. So kita tukar daripada coating biasa orang pakai yang thinner dan sebagainya tu sebenarnya toxic. Bertoksik lah. So coating tu tak berbagus. Jadi kita tukar kepada water based coating. So water based coating is satu tu lebih selamat. Kedua ialah oil natural coating. So ni macam linseed oil, coconut oil, beeswax dan sebagainya lah. So cara penjagaan ni akan bergantung pada penggunaan dan also coating yang dipakai. So kalau kita nak rekakan sesuatu produk tu, kita tahu apa function dia. Baru kita tahu kegunaan apa, keselamatan dia. So kat situ kita dah boleh nampak lah Izzah, apa-apa rekaan yang kita hasilkan mesti kita tengok pada function dia dulu. Apa fungsi dia. Orang awam lah. Betul. Okey. Seterusnya, untuk menampakkan keaslian identiti kepada produk yang tak terlampau tradisional. Macam mana kita nak nampakkan dia nampak macam ciri-ciri dia yang boleh pasarkan dapat market keluar negara. Okey, sebelum saya jawab tu saya nak tanya balik soalan tu ke korang. Sebab korang design team kan. So apa yang, sebab saya pun banyak nak belajar dan jadi perbualan macam ni saya pun dapat belajar. Nanti lepas dah dapat saya jawab juga saya punya, okey. Kalau macam kami lah, pengalaman kami, kalau rekaan kita akan tengok daripada segi shape,
Betul. warna. Betul. Dan kita tengok sasaran negara mana kita nak pasarkan. Macam dekat Jepun kita tahu guna earth colour. Betul. Mat Salleh pun guna pastel colour. Macam dekat Malaysia ni biasalah dia akan warna-warni Aidilfitri, warna-warni yang meriah lah kan. Macam Indonesia pun kalau batik ni kalau Cik Aris tengok dia akan guna earth colour, haiwan. Dia tak macam kita flora. Macam saya background saya logam. So logam di Malaysia dengan logam di negara luar memang sangat berbeza. Malaysia kita terlampau sangat more traditional motif. Kalau Cik Aris tengok perasan rekaan perak, pahat perak tu macam mana. Dia macam kayu ni lah. Kita akan buat olahan bunga. Bunga tu kita ada falsafah dia, lenggok dia, kita tak boleh main buat je. Macam tu juga tembaga, macam tu juga accessories. Macam tembaga di Malaysia kita ada limit proses dia. Dia tak macam di Jepun, Korea yang ada mass production. Macam kita still guna kerja tangan lagi. So limit lah untuk hasilkan dia. Macam seramik pun Untuk ada pada perbezaan saya dia. pula, pandangan pada saya sebelum buat design, dia dah nampakkan kepada keaslian. Kalau nak nampak kelainan tu pun, dia panggil contempt lah, ataupun added value kepada produk. Dia punya motif masih boleh dipakai. Mungkin sedikit kepada added value bahan-bahan macam kayu ataupun logam. Itu kepada bidang seramik lah dalam pembentukan lah. Kalau macam Cik Aris pula macam mana? Okay, sebab saya banyak fokus more on market punya driven sebab saya business person kan. Betul. So cara saya tengok tu slightly different, and sometimes banyak juga saya terima bukan kecaman lah, but people comment on the things, apa benda-benda yang saya buat kadang-kadang dia bukan tak original. Adalah banyak lah. Contohnya Cik Aris, contoh boleh share. Boleh sebagai rujukan kami ke kan, nak hasilkan produk. At least satu lah. Contohlah, sebab saya salah satu produk yang kita buat ialah coaster. Coaster. So coaster saya pakai batik print lah. Okay, so tapi technically it's not batik. Sebab batik ni kalau kita ikut technical ialah proses. Tapi sebab kita cakap benda tu sebab orang faham batik, motif ni is a motif. Betul. So tu kadang-kadang benda tu yang bagi certain people maybe tak ada isu, tapi certain dia panggil purist ataupun yang ni dia akan penerimaan dia daripada ni cakap benda ni hanya tak untuk patut macam buat tu. macam tu. Betul. Benda macam tu lah. Tapi bagi saya punya alasan tu lain. Alasan saya sebab kalau kita nak ambil sebiji-sebiji, satu ialah cost lah. Betul. Nak jual berapa banyak benda tu. Bagi saya kita nak lebih banyak orang tahu pasal culture kita dan kita kena buat dia lebih accessible. Betul. So tak semesti saya rasa tu betul, tapi ini apa yang saya rasa saya nak buat. And penerimaannya memang orang suka benda-benda tu. Especially macam saya tengok negara juga. Kita memang fokus our design punya ni ke arah more minimalist sikit. Sebab itulah kita punya klien kalau tengok is Europe, Japanese, Korean, dia memang ke arah tu. Jadi macam kalau pattern macam ni pun kan, diorang tak suka ukiran-ukiran ni. Apa yang saya buat macam the new collection, saya ambil minimalis outline kan. luar sahaja. Dan benda-benda macam tu kalau kita berbahas dengan budayawan ke culture ke, sometimes benda tu ada isu lah. Tapi pada saya ialah ni ialah matlamat saya, and saya cuba, sebab tu kita buat banyak-banyak macam-macam. Sebab bagi kita benda tu apa matlamat kita sebenarnya. Betul. Adakah benda tu menghalang Cik Aris untuk kita macam, tahulah kan Cik Aris tahu kan kalau craft ni dia ada budayawan, negarawan. Ada adik guru dia, ada falsafah dia yang kuat kan. Betul. Adakah dia sebagai menghalang Cik Aris untuk involve di dalam craft tangan untuk memasarkan produk ni ngikut identiti Cik Aris? Saya rasa benda tu tak ada masalah. Bagi saya memang suka sebab culture kita ni siap ukiran ke apa ke semua ada maksud makna dan dia. simbol Betul. dia. So tu yang kita kena bezakan dua benda. Satu is kalau kita nak tunjukkan culture ni ke arah yang asli, kita kena pegang benda tu. Betul. Kalau another one is kita iteration atau contemporary, atau that is also another thing. Tu dia punya function lain. So depend on apa function yang kita nak, goal kita lah. Betul. Dan kebiasaannya orang akan anggap contohnya macam produk craft. Orang akan kata dia hanya sekadar koleksi ataupun hiasan sahaja. Jadi macam mana kalau kita nak bagi tahu kepada orang
dia bukan hanya sekadar 2 tu je. Kita boleh gunakan benda tu untuk harian kita. Penggunaan harian kehidupan, gaya hidup kita. Betul. Sebab itulah apa yang saya buat sekarang ni, saya buat benda ni dipanggil functional art tau. Okay. So maksudnya dia macam ni kan. Ini saya tak tahu function dia apa. Okay. Tapi if dia ada function, maksudnya dia boleh dipakai dan sebagainya. Tapi apa yang kita kena buat ialah supaya orang tahu benda tu boleh dipakai lah. Berfungsi. So tu yang the other way is satu dari segi design. You kena design benda tu supaya orang faham benda ni boleh dipakai. Kalau benda tu just shock sendiri, then it's not design, tu more art. Okay. So sebab itulah kita buat something tu, you want it to be an art piece atau you want it to be functional. So tu adalah benda yang kita kena awal-awal sebelum kita design. Jadi kalau if let's say kita nak kurangkan persepsi orang yang benda budaya ni adalah sebagai deco, then kita kena lebih banyaklah benda yang macam tu tapi boleh dipakai dan sebagainya. Tadi ada sebut tentang phone stand. Dia macam elemen kepada koci, kuih tempatan Malaysia. Okey. Ada tak produk lain yang boleh dikatakan menggunakan tempatan punya elemen? Kita ada a few produk lah. Saya ada few collection. Salah satu yang saya develop ialah satu, kalau kita belajar instrumen Melayu kan. Saya salah satu ialah gambus. Gambus ni bukan daripada Malaysia, dia daripada Yaman. Tapi sebab dia dah datang, dia dah embed dalam kita punya culture budaya, ya betul. Lama, dia jadi salah satu instrumen semua, kita. Jadi apa kita buat is kita ambil shape. Dia ada banyak-banyak shape tau. So saya ambil 5 shape. And then saya buat macam cheese board atau serving board. Oh, okay. And then tu pun salah satu memang orang suka. Betul. Yang brand dapur tu kan Cik Aris. Betul. Itu memang popular. Popular. Lagi satu kita ambil boat sebab kita tahu orang Melayu, kita dulu banyak naik boat, buat boat dan sebagainya. Sampan kan. Semua lah. So industri dia sangat besar dulu. Tapi bila lama kelamaan modernisation and younger generation pun tak nak ambil kerja tu, jadi sekarang industri boat kita dah macam almost tak ada dah. Ya betul. Jadi apa yang kita buat ialah kita nak cerita benda tu, kita ambil perahu bangau. Kita ambil dia punya pattern tu. So bahagian pattern tu kita letak ke, saya buat serving board juga sebab time tu memang popular betul, buat. tengah in masa tu. Itu pun memang orang suka sampai sekarang. So ada banyak elemen-elemen. Dan sekarang saya tengah ambil papan manis rumah. Kita ambil tu lebah punya shape. Lepas tu kita pakai, kita buat space organizer. So benda-benda macam ni lah saya ambil elemen. And then yang penting ialah penggunaan untuk zaman sekarang. Hidup zaman sekarang tu. Tu yang macam phone. You umur 2 tahun ke 90 tahun ke semua ada kan. So tu yang saya rasa penting, produk tu didesign bukan saja cantik tapi functional satu, and also boleh sustain lama. Betul. Okay, saya pernah berpengalaman duduk di Sarawak. Maksudnya di Sarawak saya tidak hanya tertumpu di Kuching saja. Maksudnya saya pedalaman pun saya ada masuk juga. Saya faham yang di pedalaman ada kaum yang dipanggil kaum Penan lah. Sana tak panggil orang asli, sana panggil orang Ulu. Orang Penan, dia ada kemahiran dari segi pembuatan produk dari rotan. Contoh. Diorang ada kemahiran dan diorang ada menghasilkan produk. Dari situ saya nampak diorang ni bukan hanya tertumpu di satu tempat sahaja di Sarawak. Dia di banyak tempat sebab dia berkaum kan. Jadi saya tengok dekat sana, satu, diorang boleh menghasilkan produk dari segi finishing dan pembuatan. Nombor duanya yang saya nampak, dia sukar untuk dipasarkan keluar. Ataupun maksudnya dia susah nak keluar sebab dia di pedalaman jauh kan. Betul. Pandangan Cik Aris sendiri, apa cara ataupun bagaimana kita nak menaikkan tempatan punya produk kepada luar negara? Sebab saya tengok dia punya penghasilan dengan elemen dia sangat bagus. Sebab dia tak ada kemudahan macam kita di bandar ni lah kan. Betul. Sebab kita nampak potensi produk dia tu cantik, ada identiti, motif, betul. Dia ada budaya warisan tu, tapi dia tak boleh nak pergi keluar. Macam Cik Aris ada macam orang kata dia ada satu cara lah, ada pemikiran yang berbeza dengan mereka. Betul.
So kalau kita cakap pasal isu orang asli atau pendalaman ni, sebab ada banyak juga usahawan yang buat benda-benda ni lah. Maksudnya promote barang orang-orang asli atau orang asal ni, and then dia promote. Okay, so benda tu masih dilakukan and all that lah. So salah satu benda yang kita kena tengok dalam segi kita nak pemasaran, satu ialah dari segi logistik. Sebab kalau kita nak jual ni, dia kena ada certain, dia depending on kita nak jual benda tu as premium craft handmade punya level which is limited, atau produk yang accessible exclusive for people macam bakul ke dan sebagainya. So dia ada dua ni yang berbeza. Jenis yang berbeza. So kalau jenis craft dan sebagainya, dia akan kena bergerak ke arah handcraft, fine work dan sebagainya, and then you boleh jual benda tu mahal. Jadi dia worth lah. Jadi you transport apa semua you boleh. Cuma sekarang kat Malaysia ni problem kita, barang-barang craft kita ni kita letak harga terlampau rendah. Kalau tengok macam HKK ke apa, barang-barang kita tu semua dijual harga murah. Sebab tu like foreigner dia orang datang, dia orang suka sebab murah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kat negara-negara dia orang, barang-barang craft ni harga dia sangat mahal. Tak semua orang mampu beli. Sebab maksudnya dia memerlukan kemahiran dan idea untuk dihasilkan. Salah satu daripada di luar negara. Maksudnya dekat sana dia orang nampak value dia mengangkat value tu tinggi. Sini craft ni kira barangan yang kurang biasa lah. Jadi itulah ada dia yang kita kena work on. Macam mana kita nak tinggikan martabat dan tinggikan value so that harga barang-barang ni boleh tinggi. Jadi diorang tak payah fokus on buat banyak. Dia boleh buat a few tapi dia boleh bagi family dia makan dan sebagainya. Itu satu. Lagi satu ialah yang lebih ke arah mass. Maksudnya dia buat bakul apa semua. Then that one dia dah kena economies of scale. Satu, you kena buat and produce banyak, and then you kena make sure that cost per unit dia rendah so that you boleh jual at harga yang rendah. Betul. So then jadi kalau macam tu you kena buat macam mana kita nak kumpulkan produk tu kat satu tempat, maybe dua tempat lain tapi ada satu pusat pengumpulan, dihantar semua kat situ, and then situ kita akan bawa ke satu tempat lain. Jadi you reduce cost of transportation. Jadi bila you boleh reduce cost along the chain tu, then you boleh buat harga affordable. Kenapa kadang-kadang kita nak jual benda yang awam tapi sebab benda tu dia kira benda biasa, jadi harga dia pun bila dia mahal orang tak beli. Jadi itulah isu yang lagi satu. So benda-benda tu adalah isu perspektif dan also isu pemasaran. Sebab tu like jual barang ni dia bukan ada produk jual, boleh dia jual, ada banyak strategi nak jual kat mana, kat ni dan sebagainya kan. Macam Cik Aris cakap tadi, kita ada dua kategori. Satu mass production, satu yang memang value dia tinggi lah kan. Okey. Kita mengalami bagi pandangan saya lah. Okey, usahawan craft ni dia ada macam kompetitor, pesaing daripada China yang menghasilkan produk mass production ni. So macam mana kita nak atasi benda tu? Adakah dari segi kita boleh kenal pasti dia punya skill ke, dia punya identiti ke, teknologi ke yang dapat membezakan? Okey, kita nak produk Malaysia ni macam ni, mass production dia. Okey, kita kenal pasti China ni macam ni. So kita susah tau nak menghalang benda tu. So itu yang orang kata adalah cabaran lah pada masa limitasi sekarang ni. Juga. Sebab bila kita pergi dekat China, kita boleh okey, I nak design ni 1,000. Diorang boleh keluarkan 1,000, satu lori pun boleh. Macam sebab tu lah kita kena faham. Kita nak compete tak dengan diorang? Perlu ke kita compete dengan diorang? Cerita saya bila saya sebelum saya buat green tu lah, bila saya masuk bisnes, saya tengok okay, Malaysia ni industri kayu kita strong. So bila strong, salah satu industri terbesar di dunia. Jadi bila strong tu maksudnya ada banyak player. Maksudnya banyak sangat player. Maksudnya sumber pun senang dapat macam tu. Macam-macam lah. Tapi saya cakap ni pasal competition. Sebab sekarang kita cakap competition dengan China kan. Okay, ni saya competition dengan kesemua yang buat barang-barang kita buat. Sebab time tu kita buat benda yang semua orang buat lah. Kita buat kitchen cabinet, kerusi meja, apa, tapi orang lain pun boleh buat. Jadi untuk kita compete, kita kena letak harga rendah. Tapi bila kita letak harga rendah, berapa rendah harga kita boleh letak? Kilang kita bukannya besar sangat untuk buat kita nak bayar upah lagi. So takkanlah pekerja kita nak bagi gaji murah gila apa semua kan. So saya tak suka benda tu. Sebab benda tu satu margin sikit, and then you akan kena banyak benda.
material you kena ambil yang low quality, pekerja you kena bayar. So saya tak suka. Tapi itu adalah situasi masa tersebut. Jadi apa yang saya tengok ialah bila saya explore, dia ada Red Ocean Red Ocean dengan Blue Ocean kan. Red Ocean ni highly competitive, banyak orang. Blue Ocean ni macam kurang kompetitif lah. So saya belajar, and then saya tengok okay, time tu tak banyak pun kat Malaysia ni yang buat green, and orang pun tak banyak tahu. Jadi saya explore. Bila saya explore, and after a while green ni orang banyak nak cari, so dia orang cari saya. Jadi produk saya bukan yang termurah. Banyak juga produk saya mahal, tapi orang nak. Sebab dia lain. Sebab saya tak compete dengan harga. Saya compete dengan value, sustainability dengan design. Sebab itulah kalau persoalan tadi tu, nak ke kita compete price? Tak boleh. Tapi apa yang kita boleh compete? Kita punya value kita kena study lah benda tu. Jadi maksudnya kat sini kita perlu ada value setiap produk tu untuk kita bezakan pada orang lain. Betul. Satu lagi saya rasa mungkin kita boleh educate kepada orang awam kot. Maksudnya perbezaan kepada China punya produce dengan tempatan punya produce. Sebab kita masih lagi menggunakan kepada handmade. Kerja tangan. Ya, betul. Dan syarikat dari China menggunakan mesin mass produce yang besar. Dia memang lebih kepada keuntungan berbanding, ataupun dia perlu ada ciri-ciri yang perlu ada pada satu produk ataupun company tu untuk membezakan, ataupun dia ada X factor yang menampakkan perbezaan setiap produk tu. Adakah dia macam tu untuk dipasarkan? So semua yang disebut tu adalah betul. Okay. So is apa yang kita nak choose. And apa yang kita choose based on apa kelebihan kita. So sebab tu setiap usaha ada kelebihan masing-masing. And apa yang saya nak terangkan satu lagi, mungkin kita tak tengok klien yang beli barang-barang China ni. Jadi dia kena tengok maybe klien yang lain. Sebab masalah banyak usahawan ni ialah dia nak jual kepada semua. Betul. So sebab ialah lagi banyak ni. Tapi sebenarnya kita tak boleh jual kepada semua. Bila kita jual kat semua, kita tak jual kat siapa-siapa. Okay, betul. So kita kena choose siapa yang kita nak jual. Macam saya pilih certain part. Saya nak macam ada dapur ni, saya nak certain, diorang ni memang more of the T20, ada certain tempat. So saya design branding apa produk apa semua ke arah diorang. And lagi satu macam under Green Factory kita banyak buat corporate gifting. So saya fokus on orang yang nak corporate gift tapi dia nak yang green satu, and dia nak high quality. Sebab ada kat corporate gift yang nak murah-murah banyak tu. Tu saya bukan saya punya market, and saya tak nak pun. Sebab saya tak boleh compete. So jadi kita mungkin kena pilih atau kecilkan kita punya target market atau klien yang kita. Sebab diorang ni memang nak, kadang-kadang dia tak kisah harga, tapi dia nak benda tu green. Dia nak benda ni, contoh dia nak bagi menteri ke apa, dia nak benda tu harga tak kisah. Betul. So benda-benda macam tu yang kita kena tengok. Mungkin klien ni, bila kita dah identify klien mana kita nak, dan kita boleh buat produk tu berdasarkan pada klien tu. Okay, tadi ada sebut tentang value elemen budaya tempatan. Kita nak tahu juga macam mana penerimaan luar negara khususnya dengan kepada produk kita punya elemen budaya untuk dari segi produk. Faham. Untuk kekalkan macam Cik Aris nak kenalkan di luar negara, yang Cik Aris ni pada Malaysia. Macam tu. Kita kenalkan Malaysia tu. Faham. Ataupun Cik Aris nak memperkenalkan brand Cik Aris. Betul. So untuk international, apa yang saya nampak lah, sebab Malaysia ni kita dari segi international punya recognition tentang craft dia ni is kurang. Bukan kita tak ada, tapi awareness of people. Dia tak tahu yang Malaysia kita ada strong craft punya ni apa semua. Sebab kita tak popular kat ni lah. Biasa diorang tahu Thailand, Indonesia craft. So bila kita tak dikenali sebagai craft country, then susah untuk kita jual craft. Faham. Jadi untuk saya bila international, saya tak fokus sangat in term of budaya tu first. Budaya tu is secondary. Yang first saya fokus is design dengan sustainability. Tapi additional dia is kita ambil design element daripada Malaysia. So tu bukan utama yang kita letak dekat in term kita promote. So sebab kita kena tahu klien ni dia sebenarnya kenapa dia nak beli dia kita. Dia sebenarnya tak ada alasan. Dia kena apa alasan dia nak engage kita. Satu, kita kena selesaikan masalah dia. So masalah dia apa? So dia nak let's say pembeli, dia nak barangan rumah. So then it's the design lah, barang tu boleh selesaikan masalah dia tak.
Kedua, sekarang dia everyone corporate ke dia nak barang green. So barang green you selesaikan macam corporate. Saya bantu corporate is sebab dia orang ada green kan. Betul. So then itu ada reason untuk dia engage dengan kita. So bila dia dah engage datang, then barulah kita additional, it's actually we use local design, culture and history bla 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 bla. Itu adalah the third. Okay. Jadi macam itulah. Jadi kalau sebab international ni dia orang tak ada kenapa dia nak beli dari Malaysia, tak ada. Okay, dia benda tu kena selesaikan masalah dia, and kalau green sebab trend dia ni, then baru benda tu third. Okay. Jadi maksudnya ni kat sini Zah, luar negara lebih utamakan kepada green sustainable daripada dia nak tahu motif tempatan Malaysia contohnya lah. Tapi kalau kita sekalikan yang green sustainable sekali dengan budaya, saya rasa betul, tu lagi bagus kan. Betul. Sebab itulah sekarang apabila saya cakap dengan orang, sebab saya banyak work dengan lot of designer, company dan sebagainya. Banyak orang, contoh green company saya banyak green company, orang takkan beli barang sebab green. Kat Malaysia ni saya cakap Malaysia. So kita tak boleh promote produk kita green ke apa, sebab orang tak beli green. Orang beli barang saya satu sebab fungsi, dia trend. So macam design modern dan sebagainya. So dia ni sustainability tu benda yang kedua. Samalah. So macam produk culture ni kan, design dia selesai table apa ni, tapi dia contoh dia tak pakai paku sebenarnya. Itu adalah culture. Tapi benda tu ialah senang nak knock down dan sebagainya. Itu benda yang macam mana kita nak marry benda-benda tu lah. Nak kahwinkan benda tu. Faham? Okey, dari segi cabaran paling utamalah The Green Factory awal-awal dulu untuk dapat pasaran global. Cabaran ni banyak. Satunya ialah branding lah. So branding ni susah. Dia nak sustain dia kan. Satu benda yang susah. Sebab orang ingat branding ni logo apa, dia macam-macam. Dia semua benda sebenarnya dari segi branding. So bila kita dah faham branding apa semua ni, then more kepada awareness. Sebab nak jual ni mahal. Satu kalau pergi exhibition, saya dah pergi I think lebih 20 negara untuk exhibit dan sebagainya. Tapi itu dapat bantuan jugalah daripada Madrid, daripada certain agency yang bantu juga. Sebab kalau nak masuk memang mahal. Jadi satu ialah cost and then research. So mana negara yang kita nak pergi tu, kita kena research. Research tu bukan Google je, macam-macam kan. So research. Dan yang ketiga sebenarnya ketahanan. Sebab kalau kita nak jual global ni, kalau dia ada banyak cara lah. Kalau let's say kita pergi dari segi exhibition, you tak boleh pergi exhibition tu sekali je. You kena pergi exhibition sama selama 3 tahun. Barulah you akan nampak something. So kalau kita pergi sekali tak dapat, kita dah give up, tak boleh. So kena tahan. Kena tahan satu, kena tahan duit satu, kena tahan emosi dan kena tahan nak buat benda tu. So tu benda-benda yang saya rasa important untuk berbanyak usahawan sedar lah. Bukannya kita pergi je kita terus dapat sale. Dan saya difahamkan kalau kita nak hantar sesuatu produk ataupun kayu kepada sesetengah negara, dia akan perlu ada macam inspection ataupun dia ada letakkan ubat untuk menghalang daripada macam serangga ataupun termite yang berada di negara dia. So yang tu macam mana pula? Okay, so tu yang kita first kena tahu kita nak hantar ke mana. Negara mana. So each negara dia ada different requirement untuk barang masuk. Australia leceh sikit lah. Dia memang quite particular lah. Certain country dia particular. So apa yang kita nak buat, kalau kita nak hantar barang itu, satu kita better kita go through Madrid. So Madrid ni dia orang ada agensi yang jaga market-market ni. Oh, maksudnya Madrid boleh bantu kepada usahawan tempatan. Dia boleh checkkan lah. Checkkan what is requirement untuk produk di negara itu. Tapi usahawan kena tahu HS code. So HS code ni lagi satu isu. HS code ni ialah kod yang untuk setiap negara. Kalau custom dia ada kod ni. So macam furniture dia ada kod bla 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 bla. Tapi bukannya kalau item tu lain, material sama, tapi contoh benda tu deco, HS code dia lain. So
Jadi macam kita ada banyak HS code. So you kena tahu HS code tu, you check dengan Matrade atau international punya website, HS code tu apa yang requirement untuk dia masuk. Ada some dia nak COC ataupun chain of custody, some nak phytosanitary punya certification. So tu yang isu untuk kena selesaikan ni, tapi kena tengok bantuan daripada mana lah. Untuk generasi sekarang, kita tengok timbul ataupun tumbuh bagai cendawan selepas hujan kepada minat orang dalam sosial media, YouTube ataupun nak jadi seorang yang influence kepada orang lain. Okay. Jadi macam mana untuk kita menarik minat kepada orang sekarang, orang awam, terutama kepada golongan muda lah, untuk aktif ataupun menarik minat dalam produk craft contohnya, khususnya, dan diorang dari situ pun diorang boleh develop idea dan apa yang dia nak expresskan. Dia ada few angle lah kita boleh tengok benda ni. Satu, generasi muda Gen Z atau Gen Alpha ni, dia punya motivasi mungkin berlainan dengan generasi sebelumnya. Tak sebenarnya dia tak elok ke apa, dia berlainan. Jadi motivasi berlainan. So apa yang dia samalah, actually dari segi millennial pun dia dah start benda tu. Diorang, kita ni, dia nak satu yang ada bukan kerja saja tau. Orang zaman sekarang ni, budak-budak ni dia bukan kerja, dia kena ada course atau dia kena ada satu matlamat yang lebih besar. Okay. So sebab itulah kita dapat tengok banyak aktivis environment. Diorang ni budak-budak dia nak something yang macam tu. Termasuklah craft. Craft ni ada sekumpulan people atau interest dia nak memartabatkan sejarah atau culture. So betul, itu ada group ni. Dan diorang ni yang sebenarnya kita kena tarik diorang macam mana untuk masuk dalam sini. So kita tak boleh ambil pukul rata semua. Kita kena ambil apa interest dia, and kalau dia ada interest yang berkaitan dengan kita, dan kita try to serap mereka. Okay. Contohnya macam sekarang industri Malaysia kayu ni saya cakap kayu in general lah, bukan craft. So kayu ni budak-budak muda tak nak masuk tau. So industri ni dah bertahun-tahun punya isu. Budak muda tak nak masuk. Lagi-lagi budak pandai lah. Tapi sebab satu, parents dia orang tak bagi anak dia masuk industri kayu. Sebab dia tak faham industri kayu ni. Macam kalau tengok dekat negara macam Europe, Australia, kerja-kerja blue collar ni dia mahal tau nak employ orang. So diorang gaji diorang lagi mahal daripada white collar. So sebab tu lah kalau dekat Australia ke, you ada masalah plumbing, you buat sendiri sebab mahal. Dia berkemahiran. Mahal. Betul. Jadi sebab tu dekat sana diorang tak kisah sangat pasal benda tu. Sebab tu apa yang kita nak bawa macam mana ke Malaysia. Kemahiran tu ada value yang tinggi. So bila ada value yang tinggi, dan mak bapak tak kisah untuk masukkan anak diorang ke situ. Ni nak cerita ni, tadi industri saya banyak orang tak masuk, tapi saya punya syarikat, kita ada sekarang 28 staff. 90% adalah lokal, 80% adalah bawah 35 tahun. So kita ada banyak budak-budak Melayu lokal yang kerja dengan kita. And diorang ni kebanyakan diorang ada diploma dan ke atas. So ni budak-budak pandai tau. Ada budak-budak Dean Slitsla Award winner. Diorang nak bekerja. Maksudnya diorang punya Cik Arif tarik minat diorang tu. Betul. Susah tu. Dia tarik satu, maintain satu. Tapi sekarang cerita susah tarik So tarik ni satu sebab location lah. Location dekat KL senang akses. Kedua, benda-benda yang kita buat. Contoh macam kilang kayu ni, biasa orang ingat kilang kayu berhabuk, betul, bahaya dan sebagainya. Kilang saya actually siapa yang pernah pergi agak bersih lah. Teratur. And barang-barang kita buat lah barang-barang yang interesting. So kita research and design factory. Kita buat beratus design, beribu produk. So kita buat untuk barang untuk Coca-Cola, untuk Rolls-Royce, AirAsia, Sime Darby dan sebagainya. Jadi klien yang
yang kita work ni, diorang pun buat bangga buat untuk Okay. this brand. Big name company. Jadi dia ada bangga kat situ. Seronok lah. Seronok. So betul. benda-benda tu yang tarik diorang. So I think benda-benda macam ni lah, kalau industri nak attract budak-budak ni, dia kena ada benda yang diorang nak. Okay. Contoh diorang nak pride, diorang Okay, nak faham. bangga dengan apa yang ni. Then you kena buat lah supaya you boleh serve different kind of project ke apa. Ataupun kalau kadang-kadang dia terpanggil sebab the cost of the company. Sometimes certain company dia work dengan single mother, certain company dengan orang asli. Then dia terpanggil sebab cost tu. Jadi benda tu dah, apa yang kita nak tarik budak-budak muda ni ke arah craft ke apa yang diorang nak yang kita boleh bagi. So benda tu yang jangan apa yang kita boleh ambil dia orang, apa yang kita boleh bagi kat dia orang. Untuk yang pekerja bawah umur 30 tadi tu, adakah dia orang punya pendidikan background kena dengan design ataupun craft? Tak ada langsung. Kita agnostik dari segi apa yang diorang belajar. Jadi diorang boleh belajar apa-apa. Cuma satu, kesesuaian dekat department mana, and kedua is diorang tahan ke tak. Okay. Sebab kerja kita orang agak lasak lah. Okay, faham. Tapi banyak je orang yang suka. Sebab tu lah kita kena buat industri ni is alternatif kepada akademik. Kadang-kadang orang akademik ni akademik lah, dia memang betul. suka ke arah tu. Ada some dia suka tangan. Tangan. So lagi best kalau orang yang pandai akademik masuk ke industri, dia boleh tahan dan sebagainya. Sebab tu like for us, cara kita dapat banyak diorang ni sebab kita ada funnel. Kita train banyak intern. So sebelum ni setiap tahun 20 lebih intern kita train every ni. Lepas tu siapa yang tahan atau habis belajar, dia tengok dia nak masuk kita ada apprenticeship program. So dia masuk program tu juga. So ada, then kita dapat lah, ada yang terkeluar lah. Tapi yang tinggal dia memang dah tahan and menarik memang tu. sukalah. Jadi maksudnya kat sini, kalau untuk bidang kemahiran, kita tak boleh spesifik terus kepada pelajar yang hanya background kepada craft saja. So macam Cik Aris kata tadi, dia ambil kepada bidang lain, dia akan tengok dahulu kerja dia, adakah dia boleh terima ataupun tidak, dan dia akan hantar ke tempat lain. Dan tadi Cik Aris pun ada sebut juga kepada intern. Pada saya, intern tu pun boleh jadikan milestone, batu loncatan untuk dia sendiri. Dia tahu dia nak pergi ke mana. Betul. Sebab kadang-kadang diorang ni bila diorang belajar, diorang still kadang-kadang belajar tu pun sebab universiti dapat course dan sebagainya kan. So bila dia masuk tu, apa yang kita buat, yang intern kita lain sikit. Intern kita ni dia buat macam-macam. Certain tempat intern dia buat benda-benda simple je kan. Kita ni semua, dia akan pergi jumpa klien, dia akan pergi jumpa kedai, dia akan pergi production, dia akan pergi everywhere. So that by the end tu dia boleh rasa semua. And then maybe actually sebenarnya saya lagi minat bahagian contoh QC. Then dia akan ni pergi ke QC dan sebagainya. Okay, alright. Sebelum tu nak promotekan dekat sini juga ASEAN Arts and Craft Bazaar 2025 yang berlangsung di Sunway Pyramid Convention Center 6 hingga 8 Oktober bermula 10 pagi hingga 6 petang. Dan satu lagi, ASEAN Arts and Craft Bazaar 2025 yang akan berlangsung di Kompleks Craft Kuala Lumpur pada 10 hingga 20 Oktober bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Dan saya rasa setakat ini tapi jangan lupa datang beramai-ramai ke Asian Art and Craft Bazaar di Kuala Lumpur untuk kita memeriahkan lagi dan kita dapat bertemu, kita dapat lihat semua koleksi-koleksi craft di Malaysia. So kat sana kita ada pelbagai jenis craft dan usahawan akan turun dan berkumpul di sana. Terima kasih Izzah. Okay. Ribuan terima kasih juga Pada kami Encik ucapkan Aris. kepada Encik Aris dari The Green Factory atas perkongsian idea, pengalaman dan sudi datang pada hari ini untuk jadikan inspirasi kepada golongan muda, bukan hanya kepada mereka ataupun pada usahawan, pada komuniti, tapi dia juga sebagai sumber rujukan kepada pelajar, kepada mereka-mereka yang memerlukan maklumat seperti mana yang Cik Aris berkongsi kita pada hari ini. Terima kasih Cik Aris. Terima kasih. Sama-sama.